saya berpeluang pegang sendiri item 1 kilogram emas gold bar pabrik gold. Masya Allah, beratnya bukan sekadar di tangan tapi juga pada nilainya yang luar biasa. Bayangkan 10 tahun lalu 1 kilogram emas ni sekitar RM140,000 saja. Tetapi hari ini tuan-puan, nilainya sudah melonjak hampir RM575,000. Peningkatan sebanyak 310% bersamaan purata 31% setahun. Secara realiti, selepas ditolak spread 6 hingga 9%, potensi keuntungan sebenar daripada kenaikan harga emas ialah sekitar 22% setahun. Nilai ini jauh lebih tinggi berbanding dividen ASB atau tabung haji yang hanya sekitar 4 hingga 5% setahun. Sebab itu, bagi sesiapa yang ingin membekukan sebahagian simpanan tunai supaya tidak terhakis oleh inflasi, emas adalah pilihan yang paling bijak dan selamat. Public Gold menawarkan pelbagai saiz jongkong dan dinar dari sekecil-kecil 1 gram sehinggalah item sebesar 1 kilogram. Sesuai dengan bajet dan matlamat kewangan tuan-puan masing-masing, sama ada untuk simpanan jangka masa panjang, pelindung nilai ataupun pelaburan, emas tetap menjadi aset yang terbaik sepanjang zaman. Jadi jangan tunggu harga makin tinggi baru nak mulakan simpanan emas pada hari ini. Walaupun kecil jumlahnya, yang penting kita bermula. Tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan untuk langkah-langkah yang seterusnya. Follow kami rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!